Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 31 Mac 2026 Masihi bersamaan dengan 11 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Okey, pada video dari report kemarin saya tunggu untuk sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib tu saya pergi sembahyang isyak di masjid. Sudah sembahyang isyak, saya terus pergi ke surau. Ada sedikit jamuan raya di surau madrasah tu. Lepas saya makan jamuan raya tu, singgah saya pun dah fikri sampailah pukul 12:30 malam. Lepas tu saya balik ke rumah. Dan malam tadi saya tak dapat tidur lagi. Main Facebook gila kau Facebook, saya tak nyala tidur sampai ke pagi. Pagi dah tidur sekejap. Ada pukul 7.30 sampai ke 8.30. Lepas tu saya dan mak saya pergi ke Jetih lah. Pukul 9.30 siap-siap tu pergi Jetih. Beli basikal baru untuk mak saya sudah setelah sebulan lebih dah rosak gitu dah penuh basikal lama dah. Jadi suruh nak tak dah beli basikal baru lah hari ni. Lepas tu selesai dah. Bila selesai tu saya pun diberi basikal tu untuk bawa balik lah. Mak saya nak lepas. Saya pun pergi ke tu sampai lepas ada kat Ala Belanga tu jumpa pula dengan itu. Lepas sikit pada kata Ala Belanga tu jumpa pula dengan Tok Ki pula. Dia ajak pula pergi makan jamuan raya YB dia lah, adik dia tu. Dr. Ridwan Muhammad Nur ya. Ada Jetih ya. Di Gong Mutong pergi pula situ makan nasi minyak. Tu satu hari dah lah. Lepas tu ramai juga dia main musik dengan dia lepas ada tu. Dia pergi mas saudara dia habis ya. Saudara mara dia pergi situ ke sini. Tapi sekejap lah, tapi banyak lah. Rumah saudara dia sini. Lepas tu pergi Senabat Lahore tu sampai kepada buah ni balik singgah pula ke Dafikri untuk dia minum air. Lepas tu saya pun waktu turun basikal baru tu muka bubuh sumak dia kata dia lah. Waktu beli basikal tu terus balik ke rumah lah. Balik ke rumah yang sesal lah kau dah rupanya ada masalah pula. Mak saya pula jatuh big atas bah SKM ni. Lepas tu sampai ke sekarang tak dapat balik bola nyambik tu. Tak ada mana tak jumpa dengan orang hak comel lah. Tak jumpa dengan hati bersih. Tak jumpa lagi atau berjumpa dengan orang hati tak bersih tu. Sebab jatuh dengan big, dengan IC, dengan kad bank. Sepatutnya kalau dah jumpa dengan orang hati bersih, mesti datang dengan big. Mari datang ke rumah. Mungkin ada IC tu ada segala maklumat ada dah. Tapi mari datang sini dah. Ni kemungkinan dua. Big tu. Sama ada tak jumpa lagi ataupun jumpa dengan orang hati tak bersih. Ada tu ada 500 lebih duit dah tu. Dah lebih tu. Kat bank ada dah 20,000 dah tu. Ada 14,000. Lepas tu sikit kepala mikir masalah tu. Saya pun klik satu tu. Semaya Zuhur pada saat 3.30. 3.30 lepas tu sambil duduk serabut kepala mikir tu. Masalah mak saya tu. Sambil edit video baju negara tidur. Jenera. Sedap ni 5.40 sambung balik. Lepas tu sedar pula 5.10 tu bangun terus mandi semaya maghrib semaya asar. Lepas tu terus mai ke sini lah. Terus mai ke sini untuk buat video ni pada pukul 6.30 ni. Betul tak ni? Sekejap ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.